Dia buat style simen finishing dia. Dia nampak macam baru nak terbekalai. Nak nampak, nak kata rare pun rare, nak kata menakutkan pun menakutkan juga. Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang pukul 8.20. Hari ni hari kelima saya dekat Thailand. Nampak tak hotel kat depan ni? Okey, hotel dia buat style macam industrial bare finish punya apa? Simen kan. Nampak macam baru nak terbekalai tapi tak. Dia pergi makan dululah. Kedai dekat je, boleh jalan kaki. Tapi asal pelik pula jalan kaki seorang-seorang. Turn right. In 200 meters, your destination will be on the left. Bahaya. Pekan Ranong di pagi hari. Your destination is on the left. On the left. Left. Ni left. Go. Sampai dah Okey, syukur Alhamdulillah selesai breakfast. Makan pancake. Bukan pancake lah, roti canai. Kat sini panggil pancake, tapi itulah makan dengan susu. Aduh, kita dah biasa makan kari kan. Kedai tadi tu, oi, Palace. Kedai yang tadi tu kedai yang murah. Minum teh ais dengan roti canai telur baru 50 baht. Kira murah lah. Kalau biasa kalau makan kat Thailand, kalau kedai ramai-ramai orang bikers tu, dia akan mahal juga lah. Ni okey lah. Sekarang pukul 9.07 minit. Boleh ronda-ronda sampai dalam pukul 11 macam tu. Sekejap lagi pukul 12 kena check out. Hari ni nak menghala ke Krabi. Alah, nak menghala ke Krabi, tapi hotel tak cari lagi ni. Nak cari area mana? Sebab hari ni 16 kan. 16. Kalau check in hari ni, esok 17. 17 tu tunggu nak join geng Pali je. Dia orang masuk 17. Lepas tu duduk kat Krabi pula 2 hari. Banyak hari tau dekat Krabi. Takut tak ada benda nak buat lah. Ataupun kena cari hotel yang tenang, boleh edit-edit video kan. Cari hotel selesa sikit, yang ada meja apa. Semalam pun duduk kat bilik je, hujan. Semalam hujan. Hotel semalam tu okey, tapi dia agak bising sikit sebab dia dekat kita masuk kawasan hotel tu, dia ada pub. Depa buat apa band kan? Band apa? Live band. Tak minat benda macam tu, bising. Lepas tu bilik pula dia tak ada meja, coffee table ke apa ke untuk buat kerja kan. Kalau tak boleh letak laptop ke apa, senang sikit nak edit video. Nak tunjuknya kan, bukan nak tunjuk lah, nak habak lah sini betapa tak prepare-nya untuk trip panjang. Tengok, pakai seluar pendek je naik motor.
Seluar basah semalam. Seluar jeans tu basah. Bagi lama sikit. Sekejap lagi nak pakai. Aduh. Tak, ni pun dekat je ni. Lagi 15 kilo lagi sampai lah. Dia macam viewpoint kot. Kalau kita search dekat Ranong tu, macam famous lah tempat ni. Akan naik dulu. Apa dia punya, apa panggil, interested place kan. Interesting place. Apa benda dah. Tourist attraction. Payah sebut. Semalam dah lalu dah jalan ni. Jalan ni semalam saya daripada arah sana ke sini. Jalan ni memang best. Dia ada corner-corner tu kan. Tapi semalam masa tu hujan. Lepas tu ada dengan polis lah apa kan. Polis peronda. Memang buat biasa lah, buat santai lah. Tengok dalam map tu, lawa. Tengok jalan dia best. 8 kilo. Oh, geli. Oh, geli. Semalam tak perasan pula. Mungkin sebab hujan tu memang dah geli lah. Ada air terjun tu. Sekejap lagi singgah lah, sekejap lagi. On the way balik. Patah balik kan. Turn left. Turn left. Kena bayar tiket kot. Sawadikap. Sorry, can you speak English? Can you see me point? Yeah. Yeah. 120. What interesting? Yeah. Up there. This number 1, can you see viewpoint? Number 2, can you walk mango? Can you walk mango? Yeah, can you walk mango? Okay. Number 3, can you see waterfall? Oh, waterfall. Yeah, can you Oh, take okay. me for you? Mm-hmm. I take photo for you. 1, 2, 3. Okay. Okay, thank you. Mister, I did on the bike. It is a slope slip. Okay, baik, thank you. Oi, jalan bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tak tahu pula jalan macam ni.
Korma Viewpoint. Dia kata 2 km naik mendaki. Kalau okey tak apa jalan. Kalau tak okey, menakutkan. Entry kena bayar 100 baht, motosikal 20 baht kena tambah. Dia kata kat atas tu ada air terjun dengan viewpoint lah. Jom kita tengok. Oh, air hutan. Hai. Oh, air hutan. Oh, ada ekor. Mesti ada ekor je panjang ni. Air hutan. Lawa. Oh, jalan. Betul-betul mendaki. Curam-curam. Tempat ni macam buat ni. Wah. Oh, pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang waterfall tu tak belah mana? Jom turun dulu. Yang dia kata waterfall tu takkan waterfall yang tepi jalan tadi ya. Tengok dekat Google Map yang tepi jalan tadi. Tak tahu, takut yang tiket ni boleh naik sampai ke atas. Kalau tak ada tiket tu dekat bawah je. Okey, sekarang pukul 9.48. Oi, licin. Rasa sini kalau main time petang sunset tu lawa lah. Sebab matahari jatuh belah sana kan. Boleh nampak lah matahari turun. Lawa. Kalau hujan lebat lawa ni. Air surut. Dua. Sayang. Kalau musim terkujuh ni elok ni. Musim hujan ni. Musim monsun. Sebab dia dah buat level-level macam tu. Dia suruh air bertakung. Okay, maksudnya tak dibayar tiket tadi sekali dengan benda ni. Maksudnya boleh masuk dalam lagi ke? Tapi dalam tu apa benda? Tak apalah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Jom balik.
balik hotel. Sayang air terjun ni. Kalau air banyak lawa ni. Tapi bagus lah, dia ada inisiatif kan. Air tak banyak, dia apa? Dia buat benteng tu. Jadi air naik lah. Kalau tempat kita duduk tengok je lah. Tengok dia ada inisiatif buat bagi nampak benda tu menarik lah. Banon ha. Banon. Nama tempat. Banon pun ada ban. Oh, patut berhenti situ ambil gambar di sampel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Sekarang pukul 11.31 In minit 300 pagi. meters, turn left after Baibu and Noodle Shop onto. Okey, saya dah check out dah daripada hotel tu. Sekarang saya nak pergi ke menghala ke Krabi. Hotel tak cari lagi, malam ni nak tidur kat mana. Berat lah nak pergi Krabi sebab banyak hari kena duduk sana. Ataupun Turn saya left check after in Baibu je and Noodle dekat Shop Phuket onto. balik. Tapi nak masuk Phuket tu macam leceh juga sebenarnya. Apa-apa In pun 200 meters, pergi makan turn tengah hari left. dululah. In 400 meters, turn right. Kedai ni pula. Boleh kot parking? Boleh kot. Much later. Oh, kedai halal ni okey tak? Murah ke? Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sekarang pukul 12.19 minit tengah hari waktu Thailand. Tadi makan dekat kedai Muslim tu. Dia area tu dia ada 3-4 restoran Muslim. Tapi satu pun tak faham bahasa Melayu. Bahasa Inggeris pun tak faham. Jadi tunjuk gambar je. Sebelum ni saya kata saya nak bermalam kat Krabi kan. Kali ni saya duduk kat Pangan je lah. Saya pilih hotel tu, saya tengok macam jauh sikit pada bandar. Dia ada view bukit gitu kan, gunung macam tu. Kira nak relax lah. Sebab esok hotel yang duduk esok tu hotel dekat Pekan. Happening tak mau. Ni nak relax-relax lah. Kenalah cari hotel yang sunyi-sunyi, tenang. Head east toward Route 4. Ya, Sat, isi minyak dulu. Okay. Full 95. Orange. 5 minutes later. 290 baht. Oh, tenang nak naik motor minyak penuh.
Tepuk panjang. Oh, ni. Meter turn left. Scenic area. Scenery ya, scenery, pemandangan. Wah. Oh, lawa. Your destination is on the right. You want me to take your photo? Oh, for me. Okay. Thank you. That's okay. Alright, thank you very much. Okay. Wah, lawa. Jom balik. Baliklah pergi hotel. Jarak lagi 221 kilo. Lebih kurang 3 jam 42 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekarang pukul 1.30 petang. Jarak lagi 176 kilo. Best lalu jalan sini. Dia relax, santai. Dari sini banyak juga masjid. Dia lalu tepi jalan ni kan, boleh nampak tak masjid-masjid. Kira kat sini ramai orang Islam lah. Bestnya. Sorry? Krabi? Okay, baik, thank you. Apa dia tanya tak tahu. Macam dia tanya nak pergi mana. Macam dia jawab Krabi tu. Okey tak? Bijak tak? Tengok signboard masjid. Mudah lah. Masjid again. Township site. Apa benda dah, tak ada macam. Okey, lagi 124 kilo. Okeylah, buat pelan-pelan. Wow, lawa.
lagi 67 km. Sekarang pukul 3.38. Asal baru masuk ya buat tu. Wah, lawa. Elok lah jalan dia. Lurus. Mountain view. Lawa. Betul ya? Head south. In 600 meters, turn 600 meter turn left. left. Betul. 16 kilo lagi. Ni jalan shortcut gila-gila ni. Lagi 2.2 kilo. Oh, kawasan kampung yang tenang sungguh hotel. Wow. In 300 meters, turn left. Betul ke ni? Takkan salah kot. Zero. Terpencil sangat ni. Betul lah. Betul ke? Betul kot. A few moments later. Mau up atas lagi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, licin ke ni? Upstairs. Much later.
Panas. Okay. Not bad, not bad. Not bad, not bad. Oh, boleh relax. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Breakfast pula lah. Gelap gila. Betul ke ni? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gelap lah. Nak pergi makan, lapar. Kena beli bekal benda sikit, makan kat bilik sambil edit video. Sebab kena pulun sikit lah buat video tu. Sebab external hard disk tak besar, ada dalam 500GB. 500GB video boleh masuk untuk 3 hari je. Lepas tu tak muat dah. Nak duduk sini banyak hari lagi. Kira hari pertama, hari kedua dah settle dah video. Hari ni hari kelima. Untuk esok nak simpan untuk video esok tu tak boleh dah. Oh, gelap gelita. Turn left. Turn left. Kita pakai lampu solar ni. Bila lalu je cerah. Bila lalu je cerah. Masalahnya masa gelap tu tak nampak pun. In 400 meters, turn left. Nak tunggu lalu baru cerah. Jadi sepatutnya sebelum sampai tu dah cerah lah. Baru menarik. Baru kena. Tengok ni dah dekat. Baru cerah. Tak ada. Yang tu dekat pokok tu. Dia punya sensor dah kena pokok, daun-daun kayu. Dia malah cakap seorang-seorang. Kalau tak cakap seorang-seorang, nak cakap dengan siapa? Pali and the gang tak sampai lagi. Esok malam baru sampai dari bawah. Turn left. Depa cross border tengah hari daripada Bukit Kayu. Woi anjing, diam. Aku bukan kacang. In 300 meters, turn left onto Route 4. Okey. Tak jauh pun kedai. 4 minit je. Apa pun kena isi minyak dulu lah. Minyak dah berkelip lah. Dah reserve lah. Turn left onto Route 4. Oh tu PTT dekat je. Dekat saja. Ingatkan jauh. Tengok tempat macam dalam hutan. Rupanya dekat je dengan Continue jalan on besar. Route 4 for 1 kilometer. Tak apa, isi minyak dah. Sorry kak. 95 full. Full. Wait. Ada. Alright. Sebut pun luah tau. Oh. Assalamualaikum. Nak pergi mana? Gelap ni. Nak pergi mana? Balik Malaysia? Oh, lewat ah. Lewat ah. Oh, patutlah. Saya dari Cumpong. Atas tu, turun bawah.
Tak ingat ah. Pagi. Jalan lah. Seorang ah. Jalan. Hah? Jalan. Pakai ni GPS ah. Seorang. Oh, baik ah. Solo raya ah. Nak naik atas lagi, takut. Aku nak buat mana? Ha? 15 minutes later. Memanglah boleh drift. Continue on Route 4 for 1 kilometer. Oh, nak hujan. In 800 meters, make a U-turn. 800 meter U-turn. Nak hujan, angin sejuk. Turn left, then your destination will be on the left. Apa nama kedai tu? Makanan Islam. Your destination is on the left. Oh, dekat PTT. Kedai dekat PTT. Dekat PTT, dekat PTT. PTT, PTT. Orang Malaysia kah? Bukan. Oh, pakai sana. Saja cari orang Malaysia boleh buat sembang. Saya parking macam tu lah. Awak dia parking berterabur. Muslim makanan Islam. Makanan Islam. Ini pun makanan Islam. Awak SUV. Jom. Assalamualaikum. Selamat petang. Sekarang jam lebih kurang pukul 8.20. Saya ada dekat Pangan. Sikit lagi, kalau tu bawah sikit lagi akan sampai ke Kerambi lah. Sekarang saya ada dekat stesen PTT. Area PTT ni dia ada satu blok food court ni. Dia ada dua kedai makanan halal. Kedai ni dia ada seorang pekerja tu, dia boleh cakap Melayu. Dia orang sini tapi boleh cakap Melayu. Sikit-sikit lah. Okey lah. Nak order tu senang lah. Nak kira apa kan. Pangan ni ramai lagi orang Islam. Jadi nak makan tak risau sangat lah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang boros. Jom balik edit video. Tu nampak signboard Pangan Viewpoint. Oh, gelapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak berapa nampak jalan.
Oh, kena hati-hati. Basah kan. Dia pun siram ayam ke? Oh, gelap. Duduk sini lah.